Ini peristiwa ni berlaku di dalam rumah lah. Sebelum kami membuat haji, sebelum waktu wukuf, kami dikuarantin di dalam rumah selama lebih kurang 1 bulan. Jadi apa lagi aktiviti di dalam rumah bagi wanita-wanita ni, mereka memasak, mengemas, yang itu je lah. Dan kami pun memenuhi masa-masa yang itu dengan beribadat lah. InsyaAllah ini gambar-gambar mereka lah, apa masak, apa buat aktiviti-aktiviti yang tertentu lah. Lepas tu pada waktu wukuf, pada hari wukuf tu kami dapat naik bas lah, ni keluar. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Dalam bas dalam sejam lebih lah, alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi kami dapatlah masuk juga ke Arafah selepas kami gerak lepas berisyak tu, dan dapatlah waktu yang wajib untuk menunaikan rukun haji. Alhamdulillah, syukur. Dan lepas dapat wukuf di Arafah tu, jadi kami terus bergerak ke Muzdalifah menggunakan bas yang sama untuk mengutip batu dan juga sebagainya. Alhamdulillah, kami dah sampai ke Jabal Rahmah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini Jabal Rahmah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa. Di mana tempat di mana Rasulullah berdoa. Jangan sini. Ni. Ya. Selfie.